Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita bersama pelajar cemerlang SPM 2025 SMK Raja Culat. Hai, nama saya Nur Aisyah Husna binti Muhammad Hussein. So pada tahun ni saya berjaya mendapat 8A. Perasaan saya mula-mula sangat-sangat terkejut sebab saya tak check online pun. Memang terus tunggu je dekat sekolah and tiba-tiba nama kena panggil. And sebab sebelum ni matematik saya tak pernah A. So waktu tu memang fikir matematik ni ready je kot. Tapi Alhamdulillah dapat A. Lepas tu saya just nak bagi semangat ke adik-adik lah. Kalau rasa macam matematik tu tak boleh buat, sebenarnya korang boleh. Korang kena buat je hari-hari sampailah SPM. So lagi boleh SPM jangan putus asa. Lepas ni saya bersyadah untuk ambil course TESOL sebab nak jadi cikgu bahasa Inggeris. And selama SPM ni yang banyak bagi inspirasi kat saya mestilah kedua ibu bapa saya, sebab saya tahu diorang adalah ibu bapa yang hebat daripada background yang hebat. So saya sebagai anak kenalah jadi anak yang hebat juga. Akak memang target lah nak dapat straight A tu, tapi kita hanya boleh target je kan. Tapi sepanjang jawab SPM tu sebenarnya macam ada hari rasa macam mesti tak dapat A, mesti tak dapat A kan, paling-paling mesti B je. Tapi last alhamdulillah semua A. Cabaran yang paling susah mungkin lah datang daripada sebab akak kan duduk rumah kan. Jadi mungkin cabaran tu datang daripada gadget sendirilah, sebab bila kat rumah duduk patut ada telefon, lepas tu parents pula tak ambil ke rampas ke apa ke. So kita macam kadang-kadang distract lah, kadang tengah study, lepas tu kita tengok TikTok, tengok semua ni. Tapi kena set mind yang apa yang kita nak. So kalau kita tahu apa yang kita nak, mesti kita takkan cepat distract dengan benda-benda macam tu. Tips yang akak boleh bagi, pertama sekali jagalah hubungan dengan Allah, lepas tu dengan parents. And paling utama tolonglah hormat semua cikgu-cikgu. Tak semestinya diorang baik, korang boleh pijak diorang. Sebab yang penting tu adalah ilmu yang dah diberikan oleh cikgu-cikgu sendiri. Lepas tu jangan lupa study. Sampailah hari-hari terakhir nak SPM tu, tolonglah study betul-betul. Sebab tak ada apa yang mustahil sampailah korang langkah masuk dekat dalam dewan SPM tu nanti. Bila dah habis dewan SPM, itu baru momen yang korang boleh tawakal dan berserah semua kepada Allah. Tapi sebelum tu, tolonglah berusaha bersungguh-sungguh. Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Afrina Syahira binti Azariza Yusof. Perasaan tu dia macam sukar untuk digambarkan lah. Memang saya terkejut sebab saya berjaya capai target saya. Okay, kalau bagi akak lah, cabaran terbesar tu mungkin masa lah. Sebabnya tahun lepas diorang buat SPM tu lebih awal daripada yang dijangka. Jadi maybe masa tu dia terlalu singkat lah. Tapi Alhamdulillah lah dapat juga result cemerlang. Akak manage masa akak dengan bahagikan tugas, especially untuk subjek-subjek yang akak rasa memang susah nak dapat tu. So memang akak banyak fokus kat situ lah. Buat masa ni akak berancang untuk masuk ke matrix dahulu. Selepas matrix tu mungkin akan sambung degree dan seterusnya sambung account ke SCCA. Saya Suri Umairah daripada kelas 5 Sains. 3A+, 4A solid dengan 2A minus. Jangan cari masalah dengan orang. Kena elak cari masalah sebab saya kan kalau kita nak ada problem kan, dia akan mengganggu pembelajaran kita. At bio, fizik, kimia. Semua tu tapi tak apalah, rezeki yang dapat A. Seperti Cikgu Firdaus cakap, setiap hari kena buat. Setiap hari, bangun pagi tu buat ML. Kalau saya buat ML, pagi-pagi selalu Sabtu Ahad je. Faham. So macam lepas subuh tu buat ML. Saya dah masa sejam ke sejam tengah gitu. Saya ni sulung tau. So sulung tu mestilah kita ni jadi role model untuk adik-adik. So sebab itulah saya nak dapat straight A. At first, I was so shocked because I didn't expect I would get straight A. Saya expect hanya dapat like 7 or 8 because like at math tak confident sangat pun. Tapi Alhamdulillah lah dapat A math A solid. Saya plan nak masuk asasi UTP yang business.